Serius lah, daripada karat teruk macam ni boleh jadi putih bersih balik. Mestilah, sebab kita pakai sabun badan karat korang. Kita ni dah cuba dah gosok kuat-kuat, dah pakai sabun biasa sampai tangan ni dah lenguh dah. Tapi korang tengoklah, karat dekil ni langsung tak berganjak korang. Rasa macam buang tenaga je. Tapi cuma letak sabun badan ni atas karat, gosok sikit je, serius. Semua karat terus tanggal korang. Tak sangka langsung semudah ni, macam magic je hilang. Kalau lah tahu daripada dulu lagi, kita dah cari dah sabun badan ni. Yang kita punya ni kena sental sikit je korang, sebab karat ni memang dah lama sangat melekat. Karat ni jenis dah bertahun-tahun. So, trust the process, jangan give up. Baru letak sabun badan sikit pun dah nampak perubahan ketara. Korang tengoklah tu, setiap gosokkan buat karat makin pudar. Serius puas hati sangat-sangat. Korang boleh nampak kan lantai berkarat tadi slowly hilang korang. Tada! Nampak tak? Macam magic. Terus jadi putih bersih berkilat. Serius, memang berkesan sangat korang. Kita pun macam tak percaya daripada karat yang legam macam tu boleh jadi putih bersih. So, tunggu apa lagi? Cepat grab korang.